Anda sedang menonton The Moon Show dan kawan-kawan, tahun lepas, volum dagangan sebanyak $92.9 trilion telah beralih antara bursa berpusat dan bursa tidak berpusat. Dan kebanyakan pedagang ini langsung tidak tahu kos sebenar bursa mereka. Dalam video ini saya akan huraikan semuanya, CEX lawan DEX secara bersebelahan, dan ini akan menunjukkan kepada anda dengan tepat bursa mana yang sesuai dengan dagangan anda. Jadi tonton video penuh ini sampai habis dan jangan lupa untuk tekan butang suka sekarang dan langgan. Ini soalan sebenar. Berapakah kos sebenar setiap satu dan yang mana satu sesuai dengan dagangan anda? Bursa berpusat memproses $86.2 trilion volum PERP pada tahun 2025 dan bursa tidak berpusat memproses $6.7 trilion, peningkatan sebanyak 346% dari tahun sebelumnya. Dan di sebalik kedua-dua angka itu, setiap posisi yang anda buka membawa keputusan strategik tentang bursa tersebut dan ia sama ada menambah kos anda atau memberi kelebihan kepada anda. Pedagang yang tahu yang mana satu untuk digunakan dan bila adalah mereka yang mengira kos itu sebelum mereka buka posisi, bukan selepas. Jadi bagaimana bursa berpusat sebenarnya berfungsi? CEX memegang modal anda. Platform tersebut melaksanakan pesanan anda, mengurus margin anda dan menetapkan tahap pembubaran anda. Semuanya ada di pelayan mereka. Mereka yang mengawal. Apa yang sebenarnya berlaku sebaik sahaja anda membuat pesanan itu? Enjin pelaksanaan yang berjalan di pelayan bursa itu sendiri mencari buku pesanan untuk pihak lawan pada harga anda. Apabila padanan ditemui, dagangan dilaksanakan dalam milisaat, bukan pada rantaian blok tetapi pada pelayan peribadi. Margin diperuntukkan, leverage digunakan, tahap pembubaran ditetapkan. Tetapi harga apakah yang sebenarnya mencetuskan pembubaran anda dan mengapa ia tidak selalunya harga yang anda lihat pada carta? Itulah harga penanda purata wajaran harga semerta merentasi bursa-bursa utama secara serentak. Bybit, Binance, OKX, Coinbase dan Kraken. Lebih stabil daripada harga dagangan terakhir dan satu-satunya angka yang dibaca oleh enjin pembubaran. Itulah yang menghalang sumbu 2 saat daripada menyingkirkan anda apabila pasaran sebenar tidak pernah bergerak. Tetapi memahami perkara yang mencetuskan pembubaran anda hanyalah sebahagian daripada persamaan kos. Bahagian seterusnya ialah spread, perbezaan antara harga beli terbaik yang tersedia dan harga jual terbaik yang tersedia. Pada pasangan cair seperti BTC, ia kekal rapat. Pada pasangan yang kurang cair, ia merebak lebih luas daripada yuran dagangan itu sendiri dan ia memberi kesan semasa masuk dan sekali lagi semasa keluar untuk setiap dagangan. Dan bagaimana pula dengan siapa yang membayar lebih dan mengapa? Pembuat meletakkan pesanan had yang berada dalam buku pesanan, menambah kecairan dan membayar kurang. Pengambil memenuhi pesanan sedia ada, mengeluarkan kecairan dan membayar lebih kerana mereka menggunakan pasaran dan bukannya membinanya. Sekarang anda tahu bagaimana CEX berfungsi. Jika anda ingin berdagang PERP daripada satu akaun, kini komisen sifar dengan USDT yang anda sudah pegang, lihat pautan dalam huraian. Sekarang, terbalikkan pula. Bagaimana bursa tidak berpusat sebenarnya berfungsi? Margin anda kekal dalam dompet anda dan kontrak pintar mengawal segala-galanya. Pembukaan, pembiayaan, pembubaran dan penutupan. Semuanya di atas rantaian. Anda menandatangani transaksi, protokol memprosesnya di atas rantaian dan dagangan dilaksanakan bukan pada pelayan peribadi tetapi pada rantaian blok awam. Tetapi harga apakah yang mencetuskan pembubaran pada PERP DX dan bagaimanakah ia berbeza daripada CEX? Pada CEX, harga penanda dikira pada pelayan bursa itu sendiri. Pada DEX, Oracle luaran, Chainlink, Pyth atau suapan proprietari membawa harga rujukan ke atas rantaian. Oracle mengemas kini dalam blok, bukan milisaat dan dalam pasaran yang bergerak pantas, jurang itu paling penting apabila turun naik berlaku dengan paling sengit. Dan bagaimana pula dengan yuran gas? Ia bergantung pada protokol. Pada DX berasaskan Ethereum, setiap interaksi memerlukan gas, berubah-ubah mengikut kesesakan rangkaian. Pada platform seperti Hyperliquid, gas adalah sifar kerana ia berjalan pada lapisan satu sendiri dan itulah bahagian yang terlepas oleh kebanyakan pedagang. Impak harga bukanlah yuran. Ia adalah apa yang berlaku kepada harga itu sendiri apabila pesanan anda cukup besar untuk menggerakkan pasaran. Apabila pesanan anda menggunakan barang yang tercedia pada stasiun CBH, Steam dilaksanakan pada harga yang lebih buruk seperti mengosongkan rak di pasar raya dan membayar harga gudang untuk selebihnya. Kini anda tahu bagaimana DX dibina dan jika anda ingin bermula dengan kripto, rakan kongsi kami BTCC kini membolehkan anda membeli kripto, berdagang minyak, emas dan komoditi secara terus dengan kad kredit atau Apple Pay. Lihat pautan dalam huraian. Anda kini tahu bagaimana kedua-dua bursa berfungsi untuk dagangan PERP, model, mekanik dan pemboleh ubah yang berjalan pada setiap posisi di setiap sisi.
Tetapi mengetahui cara setiap satu berfungsi hanyalah separuh daripada gambaran keseluruhan. Ia hanya separuh. Separuh lagi ialah kos sebenar setiap satu dan bagaimana kos itu berubah apabila saiz posisi anda bertambah. Itulah yang akan kami huraikan seterusnya. 4 pemboleh ubah menentukan kos sebenar posisi perp kepada anda. Yuran, spread, impak harga dan gas. Yuran ialah apa yang dikenakan oleh bursa untuk melaksanakan dagangan. Spread ialah jurang antara harga beli terbaik dan harga jual terbaik dan ia memberi kesan semasa masuk dan sekali lagi semasa keluar. Impak harga ialah apa yang berlaku kepada harga itu sendiri apabila pesanan anda cukup besar untuk menggerakkan pasaran. Dan gas ialah kos rangkaian untuk memproses transaksi di atas rantaian. Sifar pada setengah protokol berubah-ubah pada yang lain. Impak harga secara khusus adalah apa yang dirujuk oleh pedagang sebagai gelinciran. Harga bergerak menentang anda disebabkan oleh saiz pesanan anda. Daripada 4 perkara itu, yuran dan impak harga adalah perkara yang boleh kita anggarkan sebelum anda membuka posisi. Spread dan gas bergerak mengikut keadaan pasaran dan kesesakan rangkaian. Anda hanya akan tahu angka tersebut semasa pelaksanaan. Jadi mari kita jalankan pengiraan pada angka yang boleh kita kira. Ambil pesanan pengambil perp SOL bernilai $50,000. CEX mengenakan bayaran 0.055% pada nosional. Itu adalah $27.50. DAX mengenakan bayaran 0.045%. Itu adalah $22.50. Pada $50,000, perbezaan yuran boleh sekecil $5. Jadi dari manakah datangnya perbezaan kos sebenar? Impak harga. Tidak seperti yuran, ia tidak mengenakan bayaran yang sama tanpa mengira saiz. Ia bertambah apabila pesanan anda mengurangkan kecairan yang tersedia. Pada CEX, pesanan yang besar dipenuhi hampir dengan harga yang anda lihat kerana buku pesanan adalah mendalam. Pada DEX dengan kolam yang lebih cetek, sebahagian daripada pesanan itu menggunakan kedalaman yang tersedia dan selebihnya dipenuhi pada harga yang lebih buruk. Semakin besar pesanan, semakin luas jurang itu. Melebihi saiz tertentu, kedalaman buku pesanan lebih penting daripada yuran utama. Kini anda tahu kos sebenar setiap bursa, pemubah, cara ia berskala dan di mana impak harga mendorong perbezaan sebenar. Sebelum anda membuat keputusan itu, anda perlu tahu risiko struktur di setiap sisi. Kedua-dua pihak membawa risiko struktur. Di pihak CEX, terdapat 3 risiko struktur yang patut diketahui. Yang pertama ialah jagaan. Apabila anda mendepositkan margin pada CEX, modal itu berada di platform tersebut, bukan dengan anda. Bursa berpusat telah mengalami pelanggaran keselamatan yang mengakibatkan kerugian melebihi $1 bilion dalam satu insiden yang terbesar dalam rekod menurut The Block. Ada yang menampung kerugian tersebut. Bukan semua bursa akan berbuat demikian. Yang kedua ialah pelaksanaan di bawah bebanan. Dalam detik-detik turun naik yang melampau, lonjakan trafik boleh memperlahankan CEX tepat pada masa posisi anda perlu diuruskan dengan paling pantas. Dan jika platform menjadi perlahan atau tergendala, anda tidak mempunyai cara untuk bertindak ke atas posisi anda. Yang ketiga ialah ADL dan akses kawal selia. ADL bermaksud bursa boleh mengurangkan posisi menguntungkan anda untuk menampung posisi tidak solven di pihak yang satu lagi. Dan bergantung pada tempat anda berdagang, rangka kerja kawal selia boleh menyekat akses anda kepada produk tertentu tanpa amaran. Jadi bagaimana rupa pihak DEX pula? Di pihak DEX, 3 risiko struktur berjalan pada setiap posisi. Yang pertama ialah risiko kontrak pintar. Pada Julai 2025, GMX kehilangan $42 juta akibat eksploitasi kontrak pintar pada Arbitrum, salah satu daripada 10 godaman kripto terbesar pada tahun 2025 menurut The Block. Yang kedua ialah risiko Oracle. Apabila suapan harga dikemas kini dalam blok dan bukannya milisat, pergerakan pantas boleh mewujudkan jurang antara harga sebenar dan apa yang dilaporkan oleh Oracle. Dan jurang itu menentukan cara posisi anda berkelakuan di bawah tekanan. Yang ketiga ialah pemanduan hadapan. Pada DEX dengan mempool awam, bot boleh melihat pesanan anda sebelum ia dilaksanakan, membeli sebelum anda, menolak harga naik dan menjual semula pada harga yang lebih tinggi. Jadi anda membeli pada harga yang lebih buruk daripada yang anda jangkakan. Memahami risiko struktur di kedua-dua belah pihak adalah perkara yang membolehkan anda bersedia sebelum anda membuka posisi, bukan bertindak balas selepas itu. Kawan-kawan, itu sahaja. Saiz, kos dan jagaan. Itulah 3 perkara yang perlu anda ketahui sebelum anda memilih bursa anda. Itulah cara anda tahu bursa mana yang sesuai dengan dagangan anda. Jika anda ingin tahu dengan tepat kos untuk mengekalkan posisi derivatif terbuka dan instrumen mana yang sesuai dengan dagangan mana, lihat video kami. Jangan dagang perp atau niaga hadapan sebelum menonton video ini. Kad itu ada pada skrin. Dan dalam video seterusnya, kami menghuraikan 5 bursa derivatif kripto yang boleh anda gunakan pada tahun 2026. Jadi apabila peluang datang, anda sudah tahu yang mana satu sesuai dengan dagangan anda. Dan jangan lupa untuk tekan butang suka dan langgan sekarang. Dan juga jangan lupa untuk pergi dan tonton video ini. Kerana video di atas ini
akan mengubah semua yang anda fikirkan tentang topik khusus ini yang saya tunjukkan sekarang. Jadi, gunakan jari anda dan klik video itu sekarang sebelum terlambat. Klik sekarang. Jumpa anda di sana. Bye-bye.